antara tempat paling mencabar nak pick up Shopee Instant ni dekat dalam ni, dekat Kampung Baru Sungai Buloh. Siapa yang tak pandai nak cari lot dia memang susah nak jumpa. Ni aku nak kena pick up yang first punya dekat sini. Aduh mak, tu depan tu lori babi tu. Aduh busuk ikut belakang dia. Are betul. Yalah weh, duduk dekat lori babi ni. Ni korang tengok ni, lori babi ni. Saya baik lepas. Haram betul bau dia. Korang kan kalau ada dapat Shopee Instant 277C dekat sini, pergi belakang. Ni warehouse dia kat belakang. At pick up point dah sampai lah. Lepas tu kita kena pergi kat kaunter, dia tanya nombornya ada tak. Kadang-kadang tak ada nombornya. Kita tanya Amoy ni. Ya. Banyak untung lah. 5 NT W10 Order banyak masuk, banyak untung lah. banyak untung. Order tak masuk, tak untung lah. Oh, bonus tahunan. Kita tolong hantar je. Kita hantar je. Jangan terus soda lah. Jangan terus soda lah. Itulah. Tadi kita bawa pasir. Ada kucing kan. Berapa kilo? Dah 5 kilo. Oh. Ya, thank you. 5NE. Tak masuk order lagi? Dah masuk. Ada. Okay, thank you. Ada pun. Confirm pick up. Scan dulu. Then ambil gambar. Itu hari dapat period di sini. Itu hari dapat period di sini dekat warehouse Chihuahua tu. Full terus bag. Penuh. Berapa? 5 pasal? 5 pasal lah. Yang lain sebab kecil-kecil. 2769 mana? 2769. Service Jenny. Kat mana? Jalan? Dekat je. 2769. Service Jenny. Ini tu depan tu. Mungkin lah, tak tahu sangat sekarang. Ikut je tu sampai cari je. Rupanya kena masuk dekat Good Night punya gudang ni, dekat belakang ni. Dekat depan dia tak ada tulis apa-apa information. Aduh, seller pun satu hal lah. Nasib baik jumpa, nasib baik aku call tadi. Kita pergi ambil pick up yang seterusnya. Ke pick up yang ketiga, tapi tak sure betul tak betul. Tengok pin macam salah. Kita tanya sekejap. Moi, ini 262 Bukan? Bukan. Betul lah cakap. Pin dia kat sini tapi salah. Kena cari balik. Punya 262 ni sebelah je. Tadi aku pergi kat sini. Rupanya sebelah sini je. Sebelah je, dia salah. Lot 262 betul lah. Kita cari yang warehouse C punya. Oh, kat sini. Sini rupanya. Okey, kat sini banyak lah warehouse. Kena pandai cari ya. At pick up point. Kita tanya orang dalam ni. Baik. Dalam. Sini masuk lah. Kita masuk sini. Ayo orang tak kayu manis. Lepas satu lah.
Apa dia cakap apa? Kayu manis. Ha? Kayu manis. Kayu manis. Bukan main manja ya. Tadi masuk sebelah tu salah pin. Sebelah je. Banyak warehouse sini. Asyik. Apa dia? Asyik kan. Si. Kan ni, tu tadi pintu yang tu sebelah tu. Salah masuk. Waste masuk kat situ. Boleh masuk situ. Biasalah lari-lari sikit dia punya tu. Sebab situ pun ada tadi orang packing-packing, tanya-tanya. Bukan dia kata. Maya lama tak apa lama. Pergi mana? Marilah. Kalau korang nak tahu macam ni lah suasana tempat dia orang packing barang. Nampak? Rakyat Malaysia ni suka shopping tau. Korang tengoklah, shopping dekat Shopee, shopping dekat TikTok. Itu ada apps yang baru ni, Pindodo. Macam-macam lah. Tengok. Okay geng, korang tengok ni. Kalau nombor order ni 260702, maknanya hari ni 2 bulan 7 2026. Order baru masuk ni. Abang kita ni baru angkat saya punya order ni. Nampak? Dia baru angkat aku punya order. Baru packing. Tak apa, sini laju okey. Salah. Oh, mau ambil gambar salin motor ah? Oh iya. Ni apa, bos suruh angkat lah. Okay. Thank you. Okay, kita scan. Settle. So job pagi ni 3 parcel je untuk trip pagi ni. Okay, so kita pergi hantar lah. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. First kita hantar kat Balai Polis Kampung Baru. Jom. Okay, aku punya wazir ni menunjukkan lebih kurang 17 km untuk kita punya penghantaran yang pertama. Agak jauh jugalah. Tapi trip kali ni berbaloi dia punya bayaran. Sampai dah. QQ mana? Ni QQW. Okey, ni produk dia. Ada ladi ke lanang dia? Tak ni ya? Ha? Okey. Okey, kita sampai, submit saja. Lepas tu kita WhatsApp customer. Alright, terima kasih. Settle, kita pergi job kedua. Oh, tadi aku dah masuk notification Shopee Instant ni, job yang bukan job lah, kira trip yang kedua. Sebab apa tau, aku suka accept job yang antara pukul 8 sampai pukul 11 sebab dia ada bonus. Okey, ni Jalan Pak D. Okey, kita proceed hantar order seterusnya. 3 kilo je, tak jauh. Kita dah sudah sampai 242A 242C 242A. Macam ni je dia punya alamat. Oh, ni pick up. Oh, aku ingatkan ni tempat hantar. Ni tempat pick up rupanya. At pick up point. Jom lah, kita pergi pick up. Ni order semalam ni 197. Pick up. Banyak pula update ni. Oh, ada tambahan satu lagi dekat sini juga. Ada satu lagi.
Ada 2 order. Macam ni lah warehouse, dia orang beli online. Okey geng, update sikit. Yang tadi tu bukan order trip kedua masuk. Rupanya Shopee update ada tambah order baru. Aku yang salah tengok kat atas motor tadi kan. Rupanya ada tambahan order. Okey, aku dah pick up dua-dua parcel kat sini. Dan kita proceed untuk pick up lagi parcel dekat jalan sini juga, atas ni sikit. Banyak warehouse ni. Okey lah, jom kita pergi. Dekat je ni. Dalam beberapa meter saja. Let's go. Oh, kat sini rupanya. Jenuh aku cari. Puas cari. Sebab tadi dekat depan tu kilang lain. Dia sewa kat belakang. Nasib baik call angkat. Okey, kita dah sampai. Nak pick up. Aduh mak. SH7. SH. Order baru masuk lah? Oh, ada. Nasib baik cepat. Dia pick up. Okay, confirm pick up. Ambil gambar dulu macam biasa. Yang penting nampak dia punya nombor. Okay. Alamak. Hotel does meet requirement. Tak apalah. Dia packing pun macam ni. Shopee. Alright, baru boleh. Okay, kita hantar seterusnya kat Jaya Grocer, Bukit Jelutong. Order kalau macam Grab kan, dapat order Grab Mart, Jaya Grocer masuk kat atas ni. Terus ni atas. Parking dekat depan pintu dia. Mana tahu kan kalau ada rider-rider yang first time baru sampai sini, okey, boleh tengok aku punya video ni, boleh jadikan panduan. Dia straight ni atas ni. Lepas tu tu tempat parking rider kat depan tu. Macam aku sekarang aku nak hantar Shopee Instant. Kebiasaan rider akan parking depan ni. Parking kat tempat dia tulis no parking ni. Kat depan ni Inilah tempat parking rider. Tapi aku nak hantar parcel. So tengok nombor order dia 5NE. Okey, 5NE. Kita hantar. Mesti dia kerja kat sini ni. Bos, nak hantar parcel Shopee. Jaya Grocer punya orang. Other side road. Don't know. Okey. Call kejap. Kita cuba call dulu. Check one time going. One time going to check. Okey. Ada nama Razila? Ada. Sekejap Okey. Supaya ada. Pick. Customer datang pick up. Okey. Okey, settle. Okey, kat sini lah kalau Grab Mart ambil kat sini. Pick up Jaya Grocer. Macam aku hantar Shopee Instant. Okey, kita proceed. Next order. Belok kiri.
Belok kanan, belok kiri. Okey, kita sudah sampai dalam Teras Subang 2. Nombor 42A. 42A. Mana ke rumahnya? Atas lagi. Anda sampai ke destinasi. 42. Okey, dah sampai. Biasalah kita horn dulu kepada customer Ika Khairuddin 9am. Di manakah barangnya? Manakah barangnya? Oh, ni dia. Tengok tudung tadi ni. Confirm delivery. Scan dulu, ambil gambar. Macam tak ada orang ni. Betul ke rumah ni? Tak boleh ni, kena call dulu ni. Rumah macam kosong je, macam tak ada orang je. Masalah alamat pula ni. Kita call dulu. Masalah alamat, nanya je. Mana orang ni? Angkat tak angkat ni? Tapi alamat betul ni, 42A. Tapi rumah kosong, macam tak ada orang. Kita call WhatsApp. Try call WhatsApp. Tak nak pula diangkat ni. Ni yang leceh ni, dia tak nak angkat ni. Aduh. Nanti dia report refund, kita kena potong duit. Okey, aku letak je atas tembok tu sebab tadi aku dah tanya jiran sebelah, dia kata ada orang duduk, tapi keadaan rumah macam tak ada orang duduk. Tu aku risau dulu nak hantar, tapi tak apalah. Pakcik tu kata ada orang. Aku dah letak atas tembok tu. Okey, kita proceed next order. Harapnya tak kena report ke apa ke. Okey, jom kita hantar. Oh, sampai rumah-rumah orang-orang yang berada. Orang-orang yang banyak duit. Apalah amalan mereka, rezeki macam ni. Halo bos. Oh, pergi nombor 42 1377H. Hantar parcel Shopee. Ha. Listen. Ya. Register dulu. BJG 9771. JG Santanabai Qatar 9771. Thank you bos, terima kasih. Thank you. Sudah makan tak? Belum lah, mau belanja. Boleh. Kami kedai sini. Okey. Saya boleh ini kerupuk. Alright. Bagus lah itu jaga tu. Kadang-kadang kan ada jaga yang baik, ada jaga yang kerek. Apalah, layan je. Mana rumah tu? Oh, rumah dekat dengan Rion dia. Oh, sebelah tu je. Lagi naik lah harta tanah kat sini. Lepas tu LRT 3 yang baru siap tu. Kiranya nilai harta tanah kat sini jadi tinggi lah. Belok kanan. Ini Waze bagus lah. Nombor 42. Cari. Oh, besar-besar rumah ni. Berapa harga banyak duit dia orang ya. Murah rezeki. Anda sampai ke destinasi. Alright, sampai sini lah. Inilah rumahnya.
Aduh. Enjin tu. Tengok apa pasal dia. 2M 2C. Okey, ni dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang ke? Assalamualaikum. Tak ada orang kot. Tak apalah. Kita scan je nombor 42. Okey, betul. Kita letak atas tembok je. Letak atas tembok, ambil gambar. Okey. Okey lah tu. Ada lagi berapa order eh? Okey, ada lagi 2 barang lagi nak hantar. Next order. Section sebelah Shah Alam. Comel kucing. Kucing orang kaya. Bismillah. Alright, sudah sampai. Sampai ke destinasi. Ya. 22. Sini ya. Assalamualaikum. Ada orang? Ada ke tak ada orangnya? Assalamualaikum. Cik Abdul Halim eh? Okey. 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 Alright. Okay, kita pergi order last untuk trip pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jalan Bertam 2 1880. Cari nombor rumah. Anda telah sampai Nombor ke rumah. destinasi. Stop 13739. Kat sini. Hai. Ni dia. Rumah dia. Hai rumah. Kita horn dulu. Hello. Scan. Macam biasa kita scan. Ambil gambar. Tak ada orang ke? Tak apalah, tak ada orang, kita customer. Submit saja. Lepas tu kita hantar WhatsApp. Hantar depan rumah dia. Okey. Masuk kat dalam. Nombor 41, betul. Alhamdulillah. Tengok berapa kita dapat. RM54.85. Lebih kurang 6 order kita hantar. Dapat RM50. Okey lah. Sekali dengan bonus. So sekarang aku nak pergi cari cendol. Nak makan tengah hari. Okey, aku rasa aku punya vlog sampai takat sini saja. Yang mana tengok video ni sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa korang subscribe aku punya channel YouTube ni. Dan kalau ada apa-apa pendapat, korang boleh tinggalkan saja komen dekat bawah. Kita jumpa next video. Okey, Assalamualaikum. Lama tak kena cendol Salim ni, woi. Dulu aku duduk Section 24, lama dah. Sekarang dah pindah. So ni ada kesempatan datang balik cendol sini. Lama tak makan cendol. Ada lagi? Cendol ada? Ada ha.
Ingat nak kemas lah tu. Tak ingat angkat tu nak kemas. baru sampai. Boleh. Semua ada. Alright. Aku ingatkan dia nak kemas dah habis. Rupanya dia baru sampai, baru buka. Allah. Kita kena cendol Salim dulu. Duduk. Ini boleh duduk. Cendol. Pulut biasa. Biasa. Lepas tu Rojak satu. Baik. 5 minit. sana boleh, sini boleh? Boleh. Mana sinilah. Boleh. Okey. Sekarang kursi belum buka lagi. Alright. Sinilah. Sini duduk. Okey. Sampai dah aku punya rojak dan juga aku punya cendol. Oh, kenangan betul lah. Lama tak makan kat sini. Alright. Aku nak makan dulu, okey? Okey, korang kalau ada sekitar Shah Alam Seksyen 18 boleh datang ni. Dekat Salim Cendol ni. Betul-betul depan CIMB. Depan CIMB ni. Ni dekat Gerai Penjaja lah. Lama dah kedai ni, berapa puluh tahun dah, tak ingat. Okey, boleh tengok kat sini. Puas hati makan kat sini. Sudah sampai Wish. Ni Wish ingredient. Barang-barang kek rasanya ni. Kalau tak silap lah, aku dapat job ni. Hantar ke Merbau Sempak. Dia boleh pergi pick up. Atas nama tu Siti Masita Awang. Siti Masita. Ya. Oh, ada atas ada Siti Masita. Sister, nama. Sister, siapa? Hantar pergi ni Maksu Pastry. Ni. Maksu. By Maksu Pastry. Maksu. Kita tengok. Maksu. Jalan Aman Damai. Maksu siapa? Tak tahu. Gold string dengan rubber salted. Nah, Okey, ni je. Ni dia bayar ya? Okey, baik. Maksu siapa? Tak tahu. nah Malina. Amalina. Dia bergoyang pula. Orang yang sama tak? Kita sudah pick up. Kita pergi hantar. Tapi on the way tu tengok ada tak jok kapit. Barang kecil ni. Let's go. Tak jadi kapit lah sebab ada pula order yang sahala. Lagipun job ni job priority. Aku malas nak sidai lama-lama, so aku hantar terus lah. Okey lah harganya, boleh lah. 26 km RM26. Tolak commission ada RM20 per save. Boleh lah, sebab job priority, customer bayar mahal, terus hantar saja. Okey, kita dah sampai dah dekat Maksu by Maksu Pastry. Okey, ni barang dia. Collect cash dekat sini. Hantar barang Maksu kan? Maksu Pastries. Belum bayar. Dia pergi ambil pula benda tu. Gambar tak ambil lagi ni. Aduh. Lambat dah pula. Abang kejap bang Ya, Bos boleh. kita dia dah bayar. Dah bayar. Sini lah. Nak kejap Nak QR sekejap. Abang masuk dalam dulu boleh bang? Ada apa? Sebab hari tu pun sama. Dah bayar tapi dia kata keluar tak bayar. Keluarkan sini lah bayar 5,006. Sekejap saya suruh dia check sekejap
RM5. Sekejap tengok balik. Tu RM20 RM20 proses. Ya. Okay, kita dah siap delivery, confirm delivery. Kita cari order seterusnya lah. Alright. Patutlah jam. Ada polis tahan ni daripada jalan istana ni. Ni akan kenapa jam? Mesti ada orang besar nak jalan ni, nak lalu ni. Polis dah siap tahan ni. Ada orang dah hon-hon tadi. Nampak rayanya kita tunggu je lah. Perdana Menteri nak jalan kot. Polis pengiring dah jalan lah tu. Kita tunggu siapa yang nak lalu ni. Okey, itu dia. Kita punya VIP nak lalu. Dah habis belum? Dah habis ke? Okey, boleh jalan lah.